dia tanah awet Melayu. Betul lah. Suami kami lah pun kata lah, awet Melayu ni malas. Dia kata apa tu? Nanti dia kata kahwin-kahwin pun kerja dia tidur ya. Gak semua orang Indonesia itu pantas tinggal di Malaysia, karena hanya orang yang berkualiti, good attitude, dan punya tingkat kedisiplinan yang tinggi aja. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Burun Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, lama bercuti disebabkan perayaan Gawai. And then sekarang ini Gawai pun dah berakhir. Menunggu pula untuk Gawai tahun 2027. Dan anak-anak pula dah masuk sekolah. So ya macam biasalah, busy dengan aktiviti masing-masing. Tapi pemirsa, beberapa hari ini saya menerima beberapa video dan juga rekaman live seorang wanita asal Indonesia, iaitu setanah air saya lah, membuat live dekat akaun TikTok dia. So rekaman dia macam ni. Orang Malaysia tu kerja government tu. Kerja government tu. Sarjana pun banyak yang nganggur. Betul. Tu kerja government tu. Hai Kak. Hai. Kakak, hai Fia. Hai Fia. Ini Fia yang semalam kan? Sebab tu laki saya pun pilih saya. Teks dia tanah awet Melayu. Betul lah. Suami kami lah pun kata lah, awet Melayu ni malas. Dia kata apa tu? Nanti dia kata kahwin-kahwin pun kerja dia tidur ya. Dia kata tidur je. Niaga jom Kak. Laris manis. Terima kasih Fia. Niaga lah ni. Niaga lah ni. Tengah duk berniaga, tiba-tiba main. Salam Kak Mira cantik. Selalu Waalaikumsalam. Jenama apa Lika? Jenama Lift Mat Maybelline. Nak beli ke? Kalau nak beli, sombongnya. Aku sombong kepada yang sombong. Salah ke? Mira cakap kedah. Betul Kak? Salam komen. Saya komen tak dibaca. Yang mana satu? Laki saya last time siap puji saya sebab rajin kerja. Tu sebab saya kena berhenti. Dia takut saya hilang. Tahu pun. Dia nama lipstick Maybelline, Lift Matte. Saya komen tak dibaca yang mana satu. Coba copy paste, nanti saya gaji nak order lagi Kak. Terima kasih Fia. Pandai Kak, naskah Melayu terbaik. Saya lah rendahkan orang kita ni, tumpang apa? Ini bukan nak rendahkan, ini suami yang kata. Kawan-kawan dia kata bini dia macam tu. Bangun tidur kata pekerja pun tak masak. Sebab apa tahu, suami Kak Mira ni tiap hari Kak Mira kata apa tahu, ini bukan semua lah, tiap hari Kak Mira masak hantar. Dia kata bini hang tak kerja ke? Bini aku kerja. Macam mana dia boleh masak? Tiap hari dia masak. Dia kata tu dia, aku yang Melayu pun malas nak masak. Orang Melayu cakapnya tu, aku yang Melayu pun malas masak. Aku masak tu time aku cuti je. Time kerja ni tak sempat nak masak. Alah, masak setengah jam pun siap dah. Yang tak sempat tu kenapa? Ya, bukan semua, memang bukan semua tahu. Bukan semua lah tu. Actually, korang kena tahu kamera ni tak kacau orang, tak suka, tak payah masuk semak. Maaf Kak, saya nak tanya, saya cek permit masuk. Saya masih tindakan imigresen Putrajaya. Dah 7 bulan menunggu. Okey, kalau macam tu, dulu Kak Mira pun tunggu selama 8 bulan. So, kalau tem-tem keadaan macam ni, kita kena selesai berdoa supaya dipermudahkan urusan. Macam itulah rekaman yang saya terima dari seorang wanita asal Indonesia, iaitu sebangsa dan setanah air saya. Yang dimana ya perempuan ni dia pemegang IC merah. Ya, dan yang saya dapat kabar juga ya, dia adalah isteri kepada badan beruniform lah dekat Malaysia ni. So dekat sini ya ada statement dia yang mengatakan awek Melayu malas, tetapi ya perkataan itu diberikan atau ya dilontarkan dari kawan laki dia. Ya kan? Okey.
So dekat sini saya nak bagi pendapat saya lah sebagai seorang isteri kepada warga negara Malaysia juga, ya. Dia macam ni lah, ya. Bak kata orang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita ni duduk menumpang, buat cara menumpang. Ya, apa sahaja yang kita dengar daripada orang mengenai orang tempatan rakyat Malaysia, ya, kita tak ada hak untuk sampaikan balik ke sosial media. Jika kita nak sampaikan dekat sosial media, ya, make sure kita ada bukti. Bila kita bercakap tapi kita tak sertakan bukti, takut nanti jatuh fitnah. Kan? Nak kata awek Melayu malas, tak semua. Datuk Fida itu wanita Melayu. Tengok macam mana dia punya rajin. Tok T, Datuk Siti Nurhalizah, wanita Melayu, rajin. Ya? Era Wazira dan banyak lagi. Ya kan? And then nasihatlah sikit kan, sebab yang saya dengar dia ni bini kepada penjawat awam, ya, badan beruniform lah. Sepatutnya kita kena jaga maruah laki kita. Kita tak ada hak untuk sampaikan balik ke sosial media apa yang dicakap oleh laki kita. Kan? Motif apa? Nak melagakan laki dengan wanita-wanita Melayu ke? Macam mana? Saya bertanya. Ya kan? Apa kata kita ni duduk dekat Malaysia ni, ya, kita buat cara menumpang. Ya kan? Apa yang kita nampak yang tak elok, kita tutup mata. Tutup mulut sebab tak ada hak kita untuk mengata padahal kita menumpang dekat Malaysia ni. Lagi satu, jika kita adalah seorang isteri kepada badan beruniform, alangkah baiknya, seelok-eloknya kita jaga maruah laki kita. Jaga kerjaya laki kita. Dekat Malaysia ni kita tak boleh nak tunjuk lagak kita ni siapa, laki kita kerja apa. Tak boleh. Ini Malaysia. Ya. Jadi kalau kita nak mengata awek Melayu malas lah, nak tidur je lah, mungkin ya jodoh dia sanggup nak melayan kerenah wanita tempatan tu. Dia tak nak masak ada duit, pergilah kedai. Betul tak? Hidup seorang suami tu, ya, alangkah baiknya jika meratukan si isteri. Betul tak? Bila suami tu sanggup ya memberikan nafkah yang secukup-cukupnya, apa salahnya kalau si isteri tu boleh makan tidur je? Kan? Sebab kerja ni adalah tanggungan suami. And then bila kita nak tunjuk kita terpaling rajin tu, ya, ada lagi yang lagi rajin tapi dia tak menunjuk. Dia tak nak condemn orang lain pun. Padahal kita ni menumpang. Ramai yang berkahwin dengan anggota-anggota dekat Malaysia ni. Ada yang berkahwin dengan datuk lagi. Tapi tak adalah nak tunjuk tanduk. Sebab sedar kita ni hanyalah pendatang. Kan? Waimah sekalipun kita ni mendapat IC merah ke, kita tetap pendatang. Waimah sekalipun dapat IC biru, kita tak satu level dengan orang tempatan yang memiliki surat beranak. Ya kan? Jadi dekat sini jangan disebabkan dikarenakan ya mulut kau ni orang lain terkena tempias. Sebab apa? Sebab
kemana-mana kita akan membawa nama negara kita. Hang seorang makan nangka, ya, lain-lain orang nanti kena getahnya. Kan? Apa kata kita ni duduk negara orang, ya, beradab, jangan nak tunjuk tanduk, hormat sikit. Ya, sebab apa? Sebab kita ni menumpang. Kena faham. Sekalipun kita ni mendapat IC merah, IC tu boleh kena tarik. Jadi tak perlu pun kita nak buat live menghina orang tempatan. Sekalipun kita cantik lah, kita kaya lah, kita boleh beli kereta apalah, ya, tetap kita menumpang. Kalau kita kaya daripada Indonesia sana, kita tak datang sini untuk bekerja. Betul tak? So, apa yang kau dapat tu sekarang ni, kau syukuri. Pegang baik-baik, pegang elok-elok. Jangan sampai kena tarik. Betul tak? Ini nasihat. Sebab apa? IC merah ni, anytime kalau kita buat perangai yang tak elok, ya, akan ditarik. Wah, imah kau bini siapa sekalipun. Ini Malaysia. Tahu tak? Heran sungguh dengan betina sekok ni tau. Baruah. Aku ni duduk Malaysia. Kau duduk Bulgaria. Aku tak kenal hang, hang pun tak kenal aku. Hang pasal apa nak dengki kat aku? Aku tak kenal hang kot. Hang kenal aku ke? Dasar juga. Aku duduk negara Malaysia. Lepas tu kau duduk Bulgaria. Sampai kau boleh nampak postingan aku. Dasar juga nak. Aku viral juga kan. Aku ni famous juga kan. Baruah. Kau tak payahlah nak sibuk urusan aku. Kau fikir apa sibuk urusan kau dengan lelaki kau kat sana, kat Bulgaria sana tu. Tak payah nak sibuk urusan aku. Aku tak pernah masuk pun kacau kau. Yang kau pasal apa nak kacau aku? Hang tak puas hati pasal apa dengan aku? Hang kenal aku ke? Apa aku tak kenal hang pun? Aku tak kenal hang. Dia tak tahu ke yang komen tu siapa? Ya kan? Tak akan ada asap kalau tak ada api. Ingat, orang Malaysia ni saja-saja ke nak hentam, nak balun orang kalau kau tak buat perangai. Lagi-lagi, ya, yang berkomentar ni adalah seorang bekas wartawan. Ya, jurnalis. Rakyat Malaysia yang berkahwin dengan orang Bulgaria. Kau barua kan dia? Apa hak engkau? Bila mana aku baca kat situ, itulah orang kata jangan layan Konoha. Sembang kencang tak sedar diri. Konoha tetap Konoha, mai Malaysia berlagak walaupun IC merah, anytime boleh kena halau. Betul lah apa kata Puan Zal ni. Lagi satu, buat apa nak melenting? Kau tu Konoha ke? Tak kan? Coba belek paspor tu. Republik Indonesia kan? Tak ada pun dekat situ Konoha. So, buat apa nak terasa? Aku ni ramai juga orang yang condemn aku. Hujat aku. Bukan semua orang suka kita. Itulah namanya kita punya resiko kalau kita menjadi content creator, apalagi kita dah up video dekat sosial media. Bukan semua orang akan terima apa yang kita nak sampaikan. Seelok-eloknya kita abaikan je lah yang negatif. Betul tak? Tapi yang tak suka saya ni selalunya daripada bangsa saya sendiri. Saya pun tak faham. Tak ada pun orang Malaysia ni nak condemn saya, nak hujat saya. Sebab saya sedar diri. Dekat Malaysia ni senang je. Orang Malaysia tak suka orang yang belagak dekat negara dia.
Kalau kita duduk dekat negara dia secara baik-baik, beradab, dia tak kacau pun. Sebab apa? Sebab apa engkau tu dihujat oleh orang Malaysia? Tengok komen ni. Kau ni seorang isteri kepada badan beruniform. Tapi kau sebut nama negara orang Malaides. Kau tahu tak Malaides? Kau tahu tak Malay tu apa? Malay tu Melayu. Konoha tu apa? Konoha tu yang buat pun orang kita juga. Cerita dekat animasi Naruto. Apa yang kau nak koyak sangat? Tak hina pun. Kalau kau rasa kau orang Indonesia, sepatutnya kau tak merasa orang nak kata kau Konoha kah apa kah? Sebab apa? Indonesia kan? Tapi bila kau komen Malaides, Malay tu Melayu. Dah tentu-tentulah orang Melayu tak terima kau hina negara dia. Sementara kau duduk dekat negara dia yang majoriti adalah orang Melayu. Kita ni menumpang. Dah dikata, yang kau hina ni, yang kau barua-kan ni, seorang bekas wartawan jurnalis, Kak Zal. Tak percaya? Ni aku tunjuk. Tengok level kau dengan dia. Kau nak baruakan wanita Melayu? Kontribusi kau dekat Malaysia ni apa kalau dibandingkan dengan Puan Zal ni? Pernah dengar tak orang Malaysia, lagi-lagi wanita Melayu, wanita Malaysia berkahwin dengan negara mana-mana, dia menghina negara laki dia. Dia nak mengata orang tempatan di negara tu. Ada tak? Tak. Sebab apa? Sebab dia jaga nama negara dia. Bila dia berkata buruk sekali je, maka negara dia juga akan dihina. Sebab tu orang Malaysia jaga sangat nama negara dia. Tak nak nama negara dia tercoreng. Engkau macam mana? Gak semua orang Indonesia itu pantas tinggal di Malaysia karena hanya orang yang berkualiti, good attitude, dan punya tingkat kedisiplinan yang tinggi aja. Ya, Indonesia sama Malaysia itu memang serumpun dan juga ada budaya yang mirip, seperti bahasa, tradisi Islam, makanan tradisional, dan pakaian tradisional. Tapi yang bikin aku respect dengan orang Malaysia, mereka tidak ada yang kepo dengan urusan kita. Tidak ada yang berisik dalam public transport, tidak ada potong antrian, dan penuh kesabaran dalam hal mengantri. Hal kecil seperti ini, kita sebagai orang Indonesia yang patut dicontoh dari tetangga kita. Contohi adab dan attitude mereka, contohi etika mereka, karena jujur ya, pas aku baru pindah ke sini, aku juga sempat kaget. Kok bisa ya orang-orang di sini sesantai itu tapi tetap tertib? Dan aku sadar, ternyata hidup nyaman itu bukan karena tempatnya aja, tapi karena orang-orangnya juga ikut jaga kenyamanan. Hal simple misalnya, kalau di tempat umum, mereka ngerti kapan harus berbicara, kapan harus diam. Kalau ada orang jalan pelan, mereka juga nggak langsung ngegas, tapi mereka sabar. Dan dari situ aku belajar satu hal, adab itu bukan buat kelihatan baik, tapi emang buat bikin hidup orang lain lebih mudah. Jadi kalau kamu ngerasa pengen ngerantau ke Malaysia, bukan cuma soal kerja atau gaji, karena Malaysia itu bukan tempat buat yang cuma pengen tinggal, tapi tempat buat yang menurut aku pribadi siap untuk berkembang. Faham tak? Bukan semua orang Indonesia layak tinggal di Malaysia ni. Hanya orang-orang yang berkualiti. So bila kau sudah diberikan IC merah, jagalah elok-elok. Tak perlu kita nak belagak dekat Malaysia ini. Kan? Kalau kita punya harta sekalipun, kita boleh beli apa sekalipun, kita boleh beli planet Mars sekalipun, kita boleh beli rantai kapal sekalipun, kita tetap menumpang dekat Malaysia ni dan kita tak ada hak untuk menghina rakyat tempatan sebab kita menumpang. Yes, kita menumpang subsidi dia orang. Kita mendapatkan benefit yang sama macam orang tempatan. Sebab apa? Sebab kita kalau pergi ke hospital atau klinik, kita tak payah bayar apa-apa. Itu satu benefit. Betul tak? Bila kita duduk, lepas tu kita hina orang tempatan, tak baik. Tak molek. Adab. Tak guna kita cantik sekalipun. Klaim cantik sangat lah kan. Kalau
nak kata cantik, berpendidikan sekalipun, kalau kita tak ada adab, tak guna. Tak guna ilmu setinggi mana pun kalau kita tak beradab. Kan? Buatlah cara menumpang. Kita duduk diam negara orang. Kita boleh menumpang kat sini, hidup makmur. Boleh kita merasai, ya, benefit-benefit seperti orang Malaysia sendiri. Apa lagi yang kurang? Abaikanlah komentar-komentar yang negatif tu. Itu resiko kita. Apa yang dah koyak sangat, lepas tu nak membaruakan orang. Level kau dengan Puan Zal ni pun tak sama. Puan Zal ni bekas wartawan, jurnalis yang aktif pada masa dia tu dekat RTM. Ada lagi beberapa. Dia aktif. Dekat media-media dia aktif. Bukan dekat sosial media macam ni. And then aku dah lama ikut Puan Zal ni. Aku bukan nak cari muka ke apa. Tak. Selaku isteri kepada warga negara Malaysia, janganlah kita memburukkan nama kita sendiri dekat sini. Engkau makan nangka, orang lain kena getahnya disebabkan kau seorang habis. Indonesia tu kena hina sebabkan mulut engkau lah. Cuba kita sedar diri di negara orang. Kalaulah kaya sangat, apa kata balik je. Kan? Balik je lah. Dapat kehidupan yang makmur. Belum tentu dekat kampung sendiri boleh hidup macam ni. Bila kita senang sikit, nak berlagak, nak tunjuk lagak, nak hina rakyat Malaysia tak mampu beli kereta lah ini. Kereta kat sini bukan untuk benda yang pamer-pamer. Kereta dekat Malaysia ni dah macam barang keperluan, macam kau pakai baju. Orang tak heran lah kau nak guna kereta apa. Kau beli kereta apa sekalipun, kau tetap menumpang. Kita tetap menumpang dekat Malaysia ni. So, hadamlah sedikit. Bila orang nasihat, ada orang komen. Bila yang komen negatif tu, abaikan je lah. Jadikan itu pembakar semangat untuk kau naik lagi. Bila awal-awal kau buat VTT untuk memberi penerangan kepada sebangsa kita, menanya macam mana prosedur untuk mendapatkan PR, explain tanpa melihat yang negatif-negatif. Apa motif buat VTT dari komen-komen orang? Koyak ke tu? Tak patut. Orang Malaysia pun ramai yang kahwin dengan orang luar, tak adanya. Pernah tak tengok orang Malaysia kahwin dengan orang Indonesia yang kaya-kaya ni lah, dia duduk dekat Indonesia sana. Ada tak dia menghina Indonesia? Ada tak dia menghina orang-orang Indonesia? Tak. Dia jaga nama negara dia. Dia sedar dia siapa dekat negara tu. Macam Puan Zal ni, dia buat live, dia buat video, selalu share apa aktiviti dia dekat negara lelaki dia. Sampai kau sanggup DM husband Puan Zal ni. Apa yang teruk sangat ni? Kau tak kenal Puan Zal ni ke macam mana? Aku selalu ikut live Puan Zal ni. Seronok je aku tengok, tak ada pun dia kacau. Tapi bila kau mengata negara dia, memang tentulah dia marah. Wak Imah orang Malaysia ni, dia duduk dekat Zimbabwe sana pun, kalau kau hina negara dia, dia dah hak untuk mempertahankan negara dia. Tapi bila kau dikatakan Konoha, kau tengok paspor kau. Paspor kau Konoha ke? Tak kan? Republik Indonesia. So tak payah terasa. Abaikan. Lain hal lah kalau kau koyak kan. Main sosial media ni, mental kena kuat. Ya kan? Jangan pula perkataan kita tu, perbuatan kita tu menjadi bumerang untuk kita yang akan menyusahkan kita di satu hari nanti. Okey, kita jaga maruah laki kita, kita jaga maruah kita, kita duduk dekat negara orang dengan beradab, bersopan santun, menghormati undang-undang. Ya kan?
Pesanlah lagi satu kan, kalau drive tuh janganlah suka main phone and then jangan lupa pakai seatbelt kan, sebab masa ambil lesen tu JPJ dah ajar kan. Ini pesanan lah kan, sebab nanti kalau accident bukan menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain. Banyak nanti kerja-kerja orang dekat luar sana untuk membereskan kau punya kerja tu yang cuai, ya kan? Pakai seatbelt ini nasihat dari sesama bangsa lah, ya kan? Jangan pula koyak, okey? Jadi hadam-hadam lah untuk yang dekat luar sana, kita kena sedar diri kalau kita menumpang dekat negara orang, duduk diam, jangan buat perangai yang memudaratkan kita. Okey? Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.